Afiq fokus dah. Saya pun kenapa, yelah, setiap manusia ada dia punya cabaran, halangan kan. Konflik dalam rumah tangga, ada konflik dia dengan perkahwinan dia, kahwin kan. Jadi benda jadi budak muda lah. Bagi saya doa yang baik, dia pun nampak gaya dah semangat. Nampak muka benda ceria, dia boleh kurus sikit lah. Bila jumpa dia apa nasihat Datuk yang Datuk bagi kat dia? Hari Raya. Siapa? Kat Samsul. Saya kata Samsul, apa sekalipun kuatkan semangat. Kuat semangat bina hidup baru lah. Mesti jangan hidup seorang. Dia kata sementara ni nak hidup seorang dulu, kata dia. Nanti lepas. Dia kata kamu mesti ada pasangan, kalau tidak kamu akan rasa bosan. Tak ada makna kita cari duit, kita kaya, hidup seorang. Oh, Datuk nasihatkan juga cari pasangan. Saya kata cari pasangan, kalau tak ada, cari tu untuk kita ada pasangan. Hidup ni kalau tak ada pasangan, tak ada makna. Kan? Kita makan nasi, kalau banyak duit pun nasi sepinggan juga. Bukan orang kaya makan nasi mas, tak ada. Bagi saya lah, kehidupan yang paling penting bukan kena duit, kenapa? Kehidupan tu kita nak ketenangan dengan keluarga, dengan anak isteri tu. Tapi dia kata nak fokus kerja dulu lah. Dia kata nak fokus kan. Bagi dia banyak kerja, habiskan dia punya filem ni lagi. Dia 2 filem kan? Coverage dengan ni semua. Tapi dia dah cakap Surik nak kahwin ke tak ada, Datuk? Saya rasa tidak lah. Dia kata biarlah dulu. Tapi ialah sebagai orang tua, saya mendoakan lah supaya dia dapat jodoh yang baik kan. Because barangkali kalau ketentuan Allah tentukan dia orang tak ada jodoh, jadi mungkin kalau nak dapat pasangan lain, dia dapat pasangan lain kan. Anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.